Hari ini banyak perbincangan mengenai infrastruktur masyarakat lah, kemudahan-kemudahan awam untuk masyarakat, terutama banyak melibatkan jalan-jalan raya dan juga kemudahan air dan juga kawalan lalu lintas. Orang Pantai Belimbing perlu berbangga sebab baru-baru ni dengan nilai kos melebihi 2 juta, kita telah membina sebuah jalan membesarkan roundabout ataupun membina sebuah roundabout di persimpangan Pantai Belimbing ke Kedua Tunggal. Jadi itu adalah satu projek yang telah dibina oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui JKR sebagai pelaksana, memudahkan aliran trafik masyarakat daripada Loraja nak ke Kedua Tunggal dan juga ke Bandar Melaka melalui Beringin. Dapat satu perancangan yang telah kita angkat kepada Kerajaan Pusat, itu jalan di antara Pantai Belimbing ke Macap sejauh 3 km. 3 km, dan kalau jalan ini terbina, dia akan memendekkan perjalanan hampir 20 km antara masyarakat Pantai Belimbing ke Macap. Malangnya tahun ni betul-betul tidak dapat kelulusan, dan tahun hadapan Kerajaan Negeri sekali lagi akan mengangkat isu yang sama ini, kerana dia bukan isu Macap dan Pantai Belimbing, tapi akan menjadi pintu masuk, lagi satu pintu masuk ke Melaka untuk orang Negeri Sembilan yang daripada arah Kebencir dan juga daripada arah Tampin.